peti kecemasan ni adalah satu kotak yang sangat magic. Maksudnya sangat berguna lah kan. Sangat berguna untuk kita nak bantu orang ketika kecemasan, ketika situasi kecemasan. Nak bagi rawatan kecemasan. Jadinya kotak kecemasan kena lengkap. Perlu lengkap. Okay, macam contoh awak nak cabut sengat kawan awak, contoh lah tadi kan, contoh nak bagi bantuan kecemasan, nak kena balut tangan kawan ke, kena ada kain, kena ada ubat. So kalau peti kecemasan tu tak lengkap, agak-agaknya dia boleh berfungsi tak? Boleh tak kita guna bahan-bahan tu? Tak boleh kan, sebab ni tak ada, ni tak ada. Jadi macam mana kita nak guna kan? So kena lengkap. Betul ya. Pandai lah Amir ni. Semua peralatan perlu lengkap. Macam mana ayat dia? Semua perlu lengkap dan cukup. Cukup. Okey. Dan yang kedua, perlu semak tarik luput. Awak Amir ni mama saja boleh jadi pasukan bantu kecemasan. Semak tarik luput. Perlu semak tarik luput apa? Ubatan. Ubat. Maksudnya kita tahu lah, contohnya kalau beli Panadol. Panadol tu tahannya untuk 2 tahun je. So tahun yang seterusnya tu tak boleh guna. Daripada makan Panadol boleh sihat, makan Panadol boleh sakit lah sebab dah tarik luput. Kan? Dia tak boleh setakat ada benda tu. Dia kena berfungsi. Maksudnya kalau ubat tu boleh makan dalam tempohnya. Tak bolehlah awak beli 2 tahun, awak untuk 10 tahun. Contoh awak beli ubat tahun 2025. Awak simpan ubat tu untuk 2050. Berapa tahun awak punya ubat tu? Dah ada ulat dah. So awak makanlah ubat yang ulat. Okey. Boleh semak tarik luput ubat. Ubat je. Okey, so bila kita nak guna, kita kena tahu fungsi. Perlu kenal peralatan dan tahu fungsi. Maksudnya awak kena tahu kenal peralatan tu dan tahu fungsi dia. Contoh, kain anduh tu macam mana cara nak guna? Contohnya, kalau ada ubat. Ubat tu guna untuk apa? Contoh ada kapas. Kapas tu guna waktu bila? Tak boleh benda tu ada. Contoh benda tu ada cukup. Contoh benda tu cukup, benda tu tak tarik luput, tapi awak tak kenal. Awak tak kenal. Mak Aiman mana dah saya tahu nak guna kain anduh. Balut je lah. Awak balut. Tapi tak betul. Agak-agaknya bantuan tu berjaya ke tidak? Tak lah, sebab awak tak kenal. Pertama kita kena kenal. Lepas tu kita tahu fungsi. Kena tahu fungsi. Okey, so Mualimah nak bagi kerja kat awak. Okey, awak kena cari. Okey, Mama bacanya. Okey, Mama nak awak cari, Mualimah nak awak tahu fungsi. Okey, nanti Mualimah akan bagi gambar kat awak. Gambar macam gambar dalam kertas kan. Mama akan bagi je, Mama akan bagi random. Okey, lepas tu kertas tu nanti, dengar. Kertas tu nanti, okey, contohnya ada gambar ni plaster, katal, apa kan, ubat, macam tu kan. Okey, Mualimah akan bagi kat awak. Lepas tu awak kena gunting, awak tampal dalam buku awak ni. Mualimah nak. Itulah guna buku awak ni untuk meletak maklumat. So setiap kali perjumpaan, contoh hari ni kita belajar tentang asas batu mula. So nanti Mama akan bagi gambar kat awak, gambar satu-satu. Macam yang minggu lepas punya, ada kan Mama bagi gambar kan? Kecil kan gambar tu kan? Tak nampak kan? Ada? Mana tak ada? Mama nampak siapa? Ian ada? Siapa yang ada? Okay. Contohnya Hani kan? Okey, yang ada yang Hani punya ni cuma kecil. Ni kecil. Mama tak suka benda kecil-kecil. Susah nak tengok. Nanti Mualimah akan bagi gambar kat awak, gambar satu-satu.
Lepas tu awak tulis dia punya alat nama. Lepas tu awak kena cari tahu fungsi. Maksudnya kapan guna waktu bila. Kain aindo kena waktu bila. Nanti gambar tu Maklimah kena cari. Cuma awak kena cari maklumat tentang fungsi. Okey, tugasan. Itu tugasan awak. Ni siapa tadi? Okey, tugasan awak. Kalau dia alergi kena tahu dulu. Kalau orang tu ada alergi, awak kena tahu lah contoh ubat apa dia tak boleh ke. Kena search kat komputer. Cari. Cepat. Cari fungsi peralatan dalam, okey awak tulis di kedua tugasan. Cari fungsi peralatan dalam kotak kecemasan. Cari fungsi. Okey, kena cari fungsi. Okey, yang kedua. Okey. Minggu depan. Awak tak pasal minggu depan. So sebenarnya minggu ni dah adalah minggu yang ke-6 dah. 7, 8, 9. So kita ada lebih kurang lagi 3 kali perjumpaan sebenarnya. Okey, maksudnya bagi rawatan. Okey, yang ni pun Maklimah ni suka mudahkan kerja. Kan baik kan Mama kan? Betul tak? Mama tolong carikan gambar. Awak tengok nak tampal-tampal nak cari maklumat tu je. Okey, untuk rawatan ni, okey Maklimah akan nanti kita akan terangkan kejap je. Kita akan terangkan kejap. Okey, so nanti untuk rawatan tu nanti, okey Maklimah akan bagi adalah gambar. Lepas tu Maklimah akan bagi ayat. Senang je. Ayat tu awak kena susun ikut step-step dia. Maksudnya contoh nak balut, nak luka kan. Contoh Mama akan bagi point, Mama akan bagilah. Mama tak kata nombor 1 2 3 4 5. Okay. Contoh Mama akan bagi ayat ada 5 kotak, 5 ayat. So awak kena susun. Maksudnya awak kena gunting, awak kena tampal dalam buku mengikut dia punya cara-cara nak bagi pertolongan tu kan, nak bagi rawatan tu boleh. Macam tu kan, mudah kan? Baik kan Mama kan? Nanti buat. Tahu. Apa?